Okay, kalau korang tengok video yang lepas, aku ada bagi tahu yang mana aku sekarang gunakan Fanatec DD Pro 8 Nm kan. Lepas tu dengan steering Clutch Sport RS tu. Tapi macam korang boleh nampak juga kat sini. Ni kalau aku scroll sekejap. Kalau korang tengok ni kat sini kan, benda alah tu dah tak ada. Kenapa dia tak ada? Sebab aku dah jual. Aku bukan jual sebab dia rosak ke apa ke, tak. Aku jual sebab aku rasa yang mana Fanatec DD Pro 8 Nm tu tak sesuai untuk kegunaan aku. Persoalan dia, kenapa tak cukup? Sebab aku sebelum ni daripada Thrustmaster T300 RS GT, lepas tu upgrade kepada Fanatec DD Pro 8 Nm. Sepatutnya memang mencukupi lah. And masa aku mula-mula pakai dulu, before aku gunakan yang rig macam kat belakang ni, masa aku gunakan dekat aku punya Playseat Challenge, yang mana aku dah jual lah Playseat Challenge tu, aku memang rindu betul kan. Sebab Playseat Challenge tu dah banyak berjasa lah. Aku pakai Playseat Challenge tu dah 4 tahun kot before aku decide untuk jual. So daripada Thrustmaster T300 RS GT, aku upgrade kepada Fanatec tu. Bila gandingkan dengan Playseat Challenge tu, memang sedap lah kan. Sebab dia bersesuaian lah. Playseat Challenge tu dia tak boleh lah nak pegang Newton meter yang terlampau tinggi. Memang kemik memang rosak lah kan Playseat Challenge tu. Dia takkan boleh handle-nya kekuatan tu. And bila aku main dekat Playseat Challenge aku pun, selalunya aku akan rendahkan lagi lah dia punya kekuatan force feedback dia. Sebab kalau letak pada percentage yang terlampau tinggi, Playseat Challenge aku tu tak boleh handle. Tapi bila aku dah pindah ke sini, and then aku dah upgrade kat belakang ni, so korang nampak ni setup ni kira macam aluminium rig lah, yang mana aku beli dekat S-Deal. Aku suka shopping dekat S-Deal sebab kalau dekat S-Deal ni, kalau kita pergi sana, kita boleh walk in and then boleh try semua benda lah satu-satu kan. Nak try dia punya rig dia ke, seat dia ke, nak try dia punya wheelbase ke, steering ke, semua boleh test kat sana before kita belilah. And bila aku pergi ke sana, pada asalnya aku sebenarnya tak nak ambil pun aluminium ni. Aku just nak ambil macam besar sikit daripada Playseat Challenge aku lah. Dia punya design dia tu macam Playseat Trophy. Tapi lepas dah pergi sana, dah riki-riki semua, aku rasa lebih sesuai untuk aku go for yang aluminium ni. Ni Dynasty apa tak nama dia, tapi memang sangat kukuh lah. Dia takkan ada flex ke apa ke. So bila dia tak ada flag tu semua, bila aku pakai Fanatec DD Pro aku tu, dia terus jadi macam under power lah. So bila aku pasang Fanatec DD Pro aku tu 8 Nm tu dekat rig ni, pertama aku boleh letak pada force feedback yang lebih tinggi sikit, sebab dia takkan ada flexing lah. Tapi masalahnya bila main game macam Assetto Corsa Competizione, aku main Le Mans Ultimate tu semua, dia akan ada satu masalah bila letak force feedback tinggi ni, iaitu clipping. So clipping ni maksud dia adalah bila aku letak force feedback dalam 90 hingga 100% tu, in game dia memang akan rasa lah kekerasan steering tu kan. Kita boleh rasa lah, dia macam real car lah kan. Tapi masalahnya adalah bila letak terlampau tinggi, dia akan ada masalah clipping lah. So dia punya fidelity dia tu tak cukup tinggi. So kalau macam aku letak dalam 80 hingga 100% tu, kebanyakan details dekat atas track tu, pergerakan dalam kereta, pergerakan badan kereta tu, aku takkan rasa, terutama pada cornering yang lama lah. Kalau aku nak ada fidelity tu, aku terpaksa turunkan aku punya force feedback dalam 60 hingga 75%. Yang mana bila turunkan tu, fidelity tetap akan rasa ada lah. Kita akan rasa all the detail, tapi dia punya force feedback rasa tak kuat lah. Jadi sebab tu aku rasa walaupun dia 8 Nm, aku tak boleh gunakan 8 Nm tu. So bila aku turunkan dalam 60% tu, dia dah rasa macam 5 Nm saja. So aku rasa sweet spot aku adalah dalam 9 hingga 10 Nm lah. Yang mana itulah datangnya video ni, yang mana aku decide untuk upgrade. So aku jual aku punya Fanatec DD Pro aku tu dengan steering sekali. Kenapa aku jual steering sekali adalah sebabkan aku terus nak tukar sistem lah. Maka sistem apa yang aku pilih? Aku pilih Moza. So to be specific, aku go for Moza R12 V2. So R12 ni maksudnya dia model yang provide sehingga 12 Newton meter punya torque lah kan, untuk dia punya wheelbase dia tu. Jadi bila aku dah tukar sistem, aku terus tukar sekali steering lah. Steering pun aku gunakan Moza KS Pro. Jadi dengan 12 Newton meter ni, diharapkan aku akan dapatlah fidelity pada 9 hingga 10 Nm tu. Aku tahu mungkin akan ada pada korang yang tengok ni akan macam apa benda aku cakap ni. Mungkin ada antara korang yang kurang arif, kurang faham. Tapi apa yang aku cuba nak sampaikan adalah aku upgrade ni untuk mendapatkan kepuasan dari segi detail bila aku main game tu lah. Walaupun pada tetapan force feedback yang tinggi. And then kemudian kenapa aku go for Moza juga adalah disebabkan aku adalah user PC. Aku tak pakai PlayStation. So agak
tak make sense lah untuk aku go for Fanatec sebenarnya. Sebab Fanatec ni, dia kalau ikut pada harga pasaran, dia mahal sikit. Dia mahal bersebab lah. Dia mahal sebab dia ada satu extra chip dekat dalam wheelbase tu yang boleh buat wheelbase dia tu connected dengan PlayStation. So tu kalau let's say korang main GT7 kan, Gran Turismo 7 ke, mostly kalau nak main wheelbase akan go for Fanatec punya wheelbase. So aku sebenarnya dah planning nak macam nak upgrade ke Fanatec DD Plus lah. Sebab kalau Fanatec DD tu 12 Nm tu dia tak ada available kat Malaysia. Yang available kat Malaysia aku nampak DD Plus je, 16 Nm. Yang harga dia agak keras jugalah, 3,000 something, dia nak dekat ke 4,000. Sebenarnya aku nak rasa macam nak angkat benda tu, tapi bila fikir-fikir balik rasa macam tak make sense lah. Aku rasa 16 Nm yang mana dia orang dah update 16 Nm DD Plus tu, sekarang dia dah upgrade jadi 18 Nm. Yang mana aku rasa dia tak make sense untuk aku lah. Sebab aku tak perlukan Newton meter yang banyak macam tu. Lain lah kalau aku main macam NASCAR ke kan, mungkin aku akan pakai lah kan yang tinggi-tinggi macam tu. Tapi mostly aku main, memang aku akan pakai GT3 je. Kalau main Le Mans Ultimate pun maybe aku akan main LMP2 punya car ke, hypercar ke kan, yang mana dia tak perlukan Newton meter setinggi tu. Aku dapat sweet spot 9 hingga 10 tu pun dah cukup lah. So bila ada 12 Nm tu, dia macam 2 Nm tu dia akan 11, 12 tu dia akan sebagai headroom lah, supaya takkan ada berlaku masalah clipping yang macam aku hadap dekat Fanatec DD Pro. Persoalan dia sekarang, kenapa dekat aku punya rig ni tak ada lagi kan Moza tu? Jawapan dia adalah sebab barang tak sampai lagi kan. Aku pun tak tahulah. Sepatutnya barang dah sampai, tapi dekat dalam app ni dia masih lagi tulis your parcel is out for delivery kan. So kita kena tunggu lah kan barang sampai. Jadi sementara kita tunggu barang sampai tu, meh lah aku cerita sedikit apa upgrade yang aku dah buat kan. Jadi macam aku cakap tadi, aku dah tukar dia punya rig dia. So kalau dulu aku punya rig aku adalah Playseat Challenge yang mana aku boleh buka lipat. Kenapa aku beli benda tu? Sebab dulu dekat studio lama aku tak ada ruang untuk ada fix punya bukaan lah. Sebab tu kena pakai benda lah tu. Tapi bila dengan studio baru ni aku ada ruang, itu yang aku go for setup yang fix macam ni. So rig ni aku dapatkan daripada S-Deal, and aku memang sangat puas hati lah. Dia punya rig dia tu memang super solid lah. Dia tak ada rasa langsung ada apa-apa pergerakan. Macam seat ni pun aku dapatkan seat Volkswagen, tapi sebenarnya seat ni untuk Volkswagen Golf lah kan. Aku pakai Tiguan, so itu dia macam tak ada kena mengena sikit lah. Tapi dia adalah trait tu kan, sebab Volkswagen, aku pun pakai Volkswagen, so macam dia ada sentimental value sikit kat situ. Ada kemudian TV aku, kalau sebelum ni aku mount dekat kabinet, sekarang dia terus mount betul-betul depan muka aku. Jadi dia akan lagi rasa immersive lah bila aku main game kan. Screen pun 65 inci OLED. So ni adalah TV daripada LG. Dia bukannya monitor, dia adalah TV. Yang aku tukar, jadikan dia macam sebagai, panas betul lah. Aku jadikan sebagai monitor. Sekejap aku ikat rambut. And then kemudian yang lain-lain tu dia lebih kepada barang-barang dulu yang memang aku dah ada lah. Contohnya macam pedal kan. Pedal tu aku masih lagi pakai pedal yang sama. Aku gunakan Thrustmaster TLCM. Aku tak rasa macam nak upgrade sebab so far dia memang berfungsi dengan sangat baik. Tak pernah bagi aku sebarang masalah. Dia mampu untuk bagi aku precision dari segi braking sebab dia ada spring loaded dekat bahagian belakang tu. And spring tu pun aku boleh tukar ikut kepada feel aku macam mana lah bila aku nak bawa apa-apa kereta yang aku main kan. And then kemudian aku juga ada haze shifter in case kalau macam aku nak main kereta klasik yang gunakan clutch shifter tu lah. Yang ini aku beli yang murahnya. Dulu pun aku beli yang murah je. Harga dia pun dalam 200 lebih RM300 je. Yang mana kalau brand-brand lain tu harga dia dah boleh pergi sampai 7-8 ribu ke atas lah. Aku tak berapa penting sangat. Janji dia boleh berfungsi dengan baik untuk aku masukkan gear. Tapi most of the time sebab aku main GT3 punya licensing kereta, aku tak pakai lah shifter ni kan, sebab aku pakai pedal shifter. And then of course lah agak wajib lah untuk korang ada keyboard yang macam ni. Ini adalah keyboard wireless daripada Logitech yang wajib lah semua sim racer pakai kan, sebab senang untuk nak control, terutama kalau main Assetto Corsa lah. Apa yang aku tak ada sekarang hanyalah aku tak ada handbrake. Maybe kalau aku start main drifting ke, aku akan perlukan lah benda lah tu. Tapi buat masa sekarang tak kot. Aku rasa setup yang macam ni pun dah mencukupi. Dari segi aku punya setup PC pula, aku sebenarnya pakai PC lama aku. Aku recycle balik PC tu untuk guna main sim racing lah. So kalau dulu aku gunakan PC tu untuk buat kerja semua, sebabkan aku dah pakai Mac Studio, yang itu jadi PC hanya untuk game saja. So kalau macam dulu setup PC tu aku gunakan liquid cooling kan, pakai NZXT punya liquid cooler. Tapi sekarang aku dah tukar lah. Aku just pakai air cooler je. Spek lebih kurang sama je macam dulu. Aku pakai Ryzen 9
Ryzen 9 berapa? Aku rasa Ryzen 9 7900X. Dan kemudian dia punya RAM dia 64GB. Yes, kau mungkin rasa macam, ush, asal macam overkill sangat. Sebab dulu PC tu guna untuk buat editing. Tapi sebabkan aku dah tak buat editing, just aku recycle je lah kan untuk main sim racing. Benda yang aku upgrade dekat PC ni satu je, graphic card. Kalau dulu aku gunakan RTX 3080 yang 10GB RAM tu, sekarang aku dah upgrade lah. Aku dah pakai RTX 5080. So dengan 5080 ni, apa game yang aku main sekarang dekat sim racing, tak kisahlah S101 Evo ke, aku boleh letak grafik yang paling tinggi lah. Dan kalau kadang-kadang aku nak main guna VR, aku akan gunakan lah Meta Quest 2 aku. And bila gunakan Meta Quest 2 ni, main VR dengan RTX 5080, dia tak ada masalah lah untuk go for higher frame rate punya gaming. And satu lagi, kalau korang tengok dekat bawah tu dia ada carpet lah. Yang ini aku beli daripada Sim Match, yang mana carpet dia ni just untuk bagi dia nampak lebih kemas lah. Dia ada track lah, sepang lah, apa benda Hungry punya semua ada kat bawah tu. Tapi mostly aku tujuan beli tu adalah just untuk, yalah, ada carpet lah. Jadi itulah, aku sekarang tengah tunggu aku punya Moza R12 V2 aku tu tak sampai-sampai lagi. Dah 2 malam dah tidur tak tenang kan, duk tunggu kan. Aku pula jenis kalau silap lah order online, patut aku tunggu pergi kedai je beli kan. Gatal sangat nak pergi online, nak jimat sangat kan. So beli online biasalah, beli kat Shopee dapat diskaun banyak juga kan, Shopee bagi diskaun. Tapi itulah, kena tunggu lah kan, barang sampai. Sakit betul lah. Okay, aku ada berita baik. Yeah, barang sudah sampai. Jadi marilah kita pergi. Banyak pasal. Betul lah orang cakap penantian tu adalah satu penyiksaan. Tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing. Okay, so ni steering dia. Nampak? Kau punyalah cantik. User fanatic, jangan jealous ya. So ni adalah dia punya wheelbase Moza. Baik, jadi ni sebenarnya dah hari berikutnya dah. Aku semalam ingatkan nak terus macam buat first impression, duduk cerita kan, baru rasa feel pakai. Tapi lepas aku dah pakai, aku rasa macam, wish, aku lupa yang aku kena record video ni. So semalaman aku duk layan sampai, aku tak tahu pukul berapa kan. Dah pun tidur. Itu yang ni yang mata bengkak kan. And baju pun sama, maksudnya tak mandi lagi kan. So ni dah hari yang nampaknya perut, maafkanlah baru lepas breakfast. So macam aku cakap tadi, aku dah test malam. And overall, bila first impression aku bila gunakan Moza R12 V2 ni, aku boleh kata sangat powerful lah. Dia punya jam daripada DD Pro 8Nm ke 12Nm memang boleh rasa sangat perbezaan dia tu. Aku pun tak tahu macam mana nak tunjukkan kepada korang. Tapi apa yang aku boleh cakap adalah bila aku main game, masalah clipping yang macam aku cerita pada awal video tu memang langsung dah tak ada. So all the details yang aku cari selama ni, aku jumpa. Detail dari segi apa? Detail dari segi segala benda. Maksudnya kalau kita racing tu, kita boleh rasa setiap bump yang ada dekat surface tarmac tu. Ada kemudian setiap curb yang aku lalu, aku akan rasa. Setiap sliding kereta, aku akan rasa. Aku boleh rasa inertia body roll untuk kereta. Aku boleh rasa aku punya brake tu nak lock ke. Aku boleh rasa semua benda. Membuatkan dia membantu aku untuk dapatkan lap time yang lebih konsisten lah. And aku perasan juga bila aku gunakan Moza R12 V2 ni, disebabkan all the details yang aku dapat, aku boleh dapat lap time yang lebih baik. Jadi cakap banyak pun tak guna. So macam korang nampak ni, aku sekarang dekat Monza. Ni kira track yang, antara track yang favourite jugalah. Aku tengah main Le Mans Ultimate. So lately aku banyak habiskan masa dekat Le Mans Ultimate ni. Aku pun tak tahulah kenapa kan. Aku rasa macam shock dia punya game dia tu, sebab dia ada multi-class semua kan. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni adalah untuk try dapatkan one clean lap lah. Tapi sebelum nak buat one clean lap tu, aku kena panaskan tayar dulu, and then panaskan brake, pastikan dia dalam temperature yang optimum lah. Okay, so aku rasa tayar dah cukup panas. Now kita akan buat flying lap, and kita tengok macam mana result dia. Aku akan diam kejap and korang tengok lah.
Okay lah, 151.8 ni kira average aku punya kelajuan lah. Aku dah try macam-macam lah. So far aku kena practice lebih banyak lagi lah untuk dapatkan speed yang lebih powerful. And komen aku berkenaan dengan steering dia ni pun best. Aku sebab sebelum ni masa dekat Fanatec aku pakai Fanatec Clutch Sport RS dia bulat. So first time lah aku pakai yang macam ni, yang GT style punya. And dia punya grip dia tu semua cukup lah. Cuma kalau boleh, personally, mungkin sebab tangan aku ni dah biasa rasa kulit yang betul punya. Bila pakai yang synthetic plastic ni, kita rasa macam dia rasa a bit cheap lah. Tapi overall memang aku rasa berbaloi lah. Dia punya steering dia carbon fiber, sturdy, pedal shifter pun okey semua, button semua tune. Overall aku puas hati lah, combination yang sangat best lah untuk main GT3 punya game. And macam korang nampak ni kan, ni headphone yang aku gunakan, iaitu Nothing Headphone One. Aku tak tahulah, aku dah try pakai banyak headphone. Headphone One ni yang aku rasa paling mampu untuk berikan bunyi yang lagi sangat imersif lah bila aku main game racing. Jadi kesimpulannya, aku memang sangat berpuas hati dengan aku punya upgrade yang terbaru untuk setup sim racing aku. Aku rasa Moza R12 V2 ni adalah pembelian yang sangat berbaloi lah untuk aku. Bukan aku nak kata yang mana Fanatec DD Pro 8 Nm tu tak bagus. Dia bagus. Cuma 8 Nm tu dia tak cukup personally untuk aku lah. So dengan 12 Nm ni aku dapat headroom yang lebih lah. Aku tak pakai pun sampai 12 Nm. Most of the time aku pakai dalam 9-10 Nm je. Tapi headroom yang lebih tu akan membuatkan yang mana game aku main semua dia tak clipping lah. Lagipun harga dia pun berbaloi kan. Kalau dekat Malaysia ni Moza R12 V2 harga dia dalam 2000 macam tu, 2000-2100 ringgit. DD Pro 8 Nm harga dia lebih mahal daripada Moza R12 V2 ni. So kat situ pun korang boleh nampak lah kan, korang bayar DD Pro tu mahal sikit disebabkan korang nak cheap untuk main game PlayStation tu. Kalau korang main PlayStation, there's no brainer lah, go for Fanatec. Tapi kalau korang main PC je macam aku, lebih baik pilih Sim Magic ke Moza ke, yang mana dia boleh tawarkan something yang lebih berbaloi lah. So R12 V2 ni aku cukup puas hati. Masa aku pasang semalam, sebenarnya awal-awal bila aku pakai tu, ni aku nak cerita sikit lah. So masa awal-awal aku pakai tu, aku memang ada rasa macam tak puas hati sikit. Aku rasa macam, kenapa dia punya force feedback dia macam pelik lah. Tapi lepas aku dah pergi dekat Moza Pit House, dia punya software, and then aku dah fine tune sikit dia punya sensitivity tu semua, and then aku jumpa sweet spot aku lah. Dan bila aku dah jumpa sweet spot tu, memang best lah main. So sebenarnya ada satu lagi barang aku yang tak sampai lah, iaitu steering. So aku beli Moza RS, dia yang steering yang bulat tu lah. So macam sekarang aku dah ada GT punya steering. So kalau macam aku nak main ETS, aku nak main Euro Truck Simulator 2 ke, yes aku bawa truck, main truck, ataupun aku nak main drift ke, ataupun nak main kereta-kereta yang klasik ke, dia macam tak kena lah kalau pakai GT steering. So dia at least kena ada dua lah. So satu GT steering, satu lagi adalah round punya steering. Aku minta maaf lah kalau video ni macam agak pelik kan, sebab selalunya dekat channel Muaz Malik ni cerita pasal smartphone, ini dah tiba-tiba cerita pasal sim racing punya wheelbase pula kan. Dan aku minta maaf jugalah kalau ada term-term yang aku cerita tu korang kurang faham. And then kemudian aku pula tak elaborate pula secara detail term-term yang aku cerita tu. Aku pun tak tahu korang berminat untuk dengar ke tak ke. Sebenarnya aku takut juga nak upload video ni. Aku takut tak dapat penerimaan daripada korang lah. Tujuan aku buat video ni adalah aku nak cerita berkenaan dengan upgrade terbaru, antara upgrade terbaru dalam studio ni lah. Nanti lepas ni aku nak buat video cerita pasal studio ni sendiri. Aku nak cerita pasal yang ekosistem Xiaomi aku buat kat rumah tu. Aku nak cerita pasal rumah aku ni semua. So ni kira dia punya start dia lah. Dan kalau korang ada tertanya soalan juga, kenapa aku main sim racing tapi aku tak main kereta yang betul, aku ada alasan aku yang tersendiri. Sim racing ni dia adalah sim racing lah. Dia adalah game, dia bukannya real deal. Walaupun ramai orang kata yang macam main Assetto Corsa Competizione ataupun main 5 Ultimate ni dia dah lebih ke arah real stuff, dia masih lagi belum real yang betul. Real yang betul hanya satu je, iaitu kau bawa kereta betul pergi dekat track. Tapi dengan main game sim racing ni, korang akan belajar fundamental racing tu lah. Contohnya macam discipline korang untuk pastikan lap korang tu konsisten, dan kemudian macam mana cara betul untuk korang engage dengan opponent, macam mana korang nak control korang punya throttle, braking, tail braking, lepas tu macam mana korang nak enter apex dengan betul, macam mana nak exit apex dengan kelajuan maksimum. Dan kemudian korang belajar jugalah setting-setting yang ada dalam racing. Terutamanya macam kalau sim racing ni dia lebih kepada tayar lah, tayar dan braking. Dari segi macam mana korang nak control
angle tayar, terpecah tayar, pressure angin tayar, and then kemudian brake duct, wing and aerodynamic. So benda tu korang boleh belajar lah, fundamental tu korang boleh belajar dalam sim racing ni, tapi tak semestinya semua benda tu applicable dalam dunia nyata. Dan satu lagi aku suka juga, sejak aku main sim racing ni, aku perasan yang aku kurang lah bawa kereta secara reckless atas jalan. Sebab bila aku tak tahu ini aku je ke ataupun korang, kalau korang ada rasa benda sama, orang yang main sim racing rasa benda sama, bagi tahu. Bila aku main sim racing ni, aku ada tendensi rasa yang mana aku tahu kalau aku bawa macam tu dekat dalam dunia reality, apa-apa berlaku, aku takkan mampu untuk handle masalah tu waktu nak accident tu. Sebab benda tu kita tahu, aku akan tahu yang mana benda tu akan berlaku secara split second je. So tu perasaan aku lah. So dalam dunia reality sekarang, aku memang kurang lah bawa laju. Aku akan bawa laju kalau aku rasa memang betul-betul selamat. Tapi aku takkan macam bawa laju secara tanpa fikir kan, yang akan membahayakan diri aku dan membahayakan orang lain. So dia kira macam membantu jugalah kan untuk mengurangkan perasaan tu. So aku rasa sampai sini saja aku stop video ni. Dah panjang sangat dah aku bebel ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.